Zul. Apa? Assalamualaikum. Salam. Okey, Zul. Zul, aku ada benda beritahu. Apa? Aku ini duka cita lah. Aku terpaksa pergi overseas. Kenapa? Aku dapat apa panggil? Aku dapat universiti kat sana. Selama 5 tahun. So you tahu. Kalau Diri baik-baik tau. ya. Jangan cari kawan lain. Tak ada. Haikal. Ya. Jaga ni Zulkifli. Okay. Bye. Bye. Sudah ku pastikan kau akan bahagia bersama dia. Aku rindu tu Kak Haziq. Bukan Haziq dah sampai Malaysia dah. Bila masa dia tak bagi tahu aku pun. Ni video dia dekat DT Wangsa. Alamak, aku kena pergi cepat. Tunggu aku. Aduh, ya Allah. Aku rasa nak cari mana tempat sesuai. Sini. Situ lah. Okey, cantik. Astaghfirullahaladzim. Kau ni siapa? Kita orang member kau lah. Member? Sini. Kau dah apa? Kau muka Melayu ini muka miskin. Jijik. Kenapa kau macam ni? Aku tak kenal tu korang. Apa ni? Dah. Ada. Kau dah lupa orang dah kan? Kau siapa Tolong Sampai hati kau. Hidup aku tak ada orang macam korang tau. Hidup kau betul miskin. Aku ni orang kaya. Sampai hati kau buat macam. Aku kan dah famous. Aku bukan Haziq. Jap. Kau macam aku kenal Zulkifli kan? Ya, nama aku Anak Zulkifli. penuh getah kan? Ya. Oh, anak orang miskin. Aku tak layan. Ya ampun lah. Sampai hati kau buat perkara macam ni. Aduh. Korang jangan ingat korang miskin kau boleh tipu aku. Aku ni orang kaya. Aku tak boleh layan dengan korang ni. Pergilah kau dari hidupku. Gerak. Keranamu Miskin. Ambus dah kau. Weh, Haikal, pinjam phone kejap. Mana? Aku nak share. Kenapa Haziq dah select dengan kita? Kejap, basah lah. Dia cuba informasi. Dah patutlah dia jadi YouTuber. 7 juta. Ya, dengan TikTok sekali 5 juta. Gila. Patut ada dengan select dengan kita orang dah. Dengan kita. Bila dia famous, lupakan kita kan? Kacang lupakan kulit. Padahal aku dengan dia dah macam adik-beradik dah. Macam mana ni? Kau rasa cuba kita ingatkan dia balik. Jom lah. Hey guys, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Haziq has. Saya kali ini saya berada dekat. Apa isi tu saja. Itu Haziq lah. Jom kita pergi. Haziq! Apa kau ni? Kau ni siapa? Member kau yang lama lah. Takkan kau lupa. Member. Aku Ya. tak ada orang buruk macam ni tau. Ni apa ni? Aku orang kaya. Please. Please go. Apa kerja? Tak nak. Oh. Kau akan jadi kawan kita orang balik. No. I cannot. Because I'm rich. I'm the YouTuber. I have the 7 million subscriber and Aku pergi 5 belakang dia. million followers. Pukul dia. Wan. Wan ni. Oh, my kasar kau Ya. Apa benda bang buruk ni? Ni notor. Hai, Kita lari.
Weh, Cak, macam mana ni? Kita tak dapat pun. Wah, Padahal kita dah pukul dah. Ke dia lupa ingatan ke apa? aku rasa kan sebab dia jadi sombong. Sebab dia sombong kan? Sebab dia terlalu kaya. Kau kaya kan dia sombong kan? Rasa kan nak rapat dengan dia, kita kena cari orang yang lebih kaya daripada dia. Tapi kita tak ada orang lain dah. Macam mana ni? Tak apa lah, fikir nanti je lah yang tu. Biarlah dia. Aku rasa mereka ni semua nak ambil atas aku ni. Sebab tu dah. Macam teman-teman aku kaya semua nak ambil. Macam-macam lah. Kita tinggalkan dia je. Dia kan dah select lama kan? Lah. Aku tahu. Apa? Kita buat video je lah. Video apa? Alah, macam dia buat tu. Tapi kita kena tak payahlah sama macam dengan dia. Tapi tu vlog. Kita mana ada orang yang pandai vlog? Dia cameraman Macam mana? Tak apa, buat je. Mana famous. Tapi dia dah famous. Kejap aku nak pergi kejap. Kau tunggu sini tau, kejap je. Okay. Tadi aku dah pergi sana kejap. Aku ambil rumput. Aku rasa sajalah. Nak sambil berfikir sekejap. Aku rasa buat drama. Cun. Jom nanti kita fikir dulu nak buat macam mana. Jom. Habis syuting aku. Baik. Apa kejadah budak-budak dia aku buat? Dia bodoh tu buat. Macam sial je. Guys. Aku dah agak dah. Budak-budak kampung yang macam ni perangai. Suka ikut orang. Aku lain lah. Dah kaya. Miskin dah sah. Oi! Kau nak apa lah? Kau sudah membunuh mak ayah aku. Kenapa? Kenapa? Kau nak apa lah? Mak ayah aku. Lah ya! Ya. Dah marah? Ya! Kau dah membunuh mak ayah aku. Kau nak buat apa lagi? Bunuh kau pula. Ya! Kau! Yum! Cut! Kenapa kau tunggu aku betul-betul tadi? Mana dia yang saja? Dia tengok mana aku tu betul. Ni tadi. Enggak Boleh sambung ah, kan? Kita post dulu. Okey lah. Mana tahu nanti kita lebih ni kan. Lebih banyak dari subscriber dia. Kau tahu? 1 million. Lebih Mr. Beast. Jom lah kita gerak dulu. Makan aku. Mana? Sudah ku pasti tak akan bahagia. Hai. Macam masalah. Yes, dah berapa bulan dah ni aku dah si Zul. Jahat pula kalau aku aja tu Habis biarlah. Hai. Sialah. What the? Subscriber dia dah sampai 20 juta. Aku baru 15 juta. Apa konten dia buat? Siut. Lakonan terbaik. Apa ni? Penyanyi terbaik. Pelawak terbaik. Semua dia dapat anugerah. Aku satu anugerah tak dapat. Hai. Jadi aku dah pergi tadi. Weh, aku rasa shoot sini bagus lah. Jom lah kita je.
Ui, sini bagus ni. Zul. Apa kena? Zul. Bagus kau Bagus apa pula? Tanya. Kau dah dapat anu macam-macam. Aku kawan lama kau takkan kau lupa aku. Ya, aku lupa. Sebab kau dah lupakan kita orang dulu. Wah. Alah. Kau ni tak habis-habis pendek ni. Tak habis-habis. Sekati lah. Dia pendek ke, dia tinggi ke, dia tak member Cakap tu famous yang tau. setia. Macam ni kau kena famous. Weh, Weh, wajar lah. Aku kawan dengan dia. Kau apa masalah? Kau ada nak tolak aku. Kau apa masalah? Kau masalah? Kau sepak dah. Aku panggil bodyguard, Oh, bodyguard. Bodyguard sini. Bodyguard aku dah sampai. Woi, kau buat apa? Kau buat aja. Kau belah. Oh, okey. Bos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini digemparkan oleh seorang influencer yang bernama Hazi Has yang telah ditangkap oleh pihak polis akibatkan influencer tersebut mengambil barangan terlarang iaitu syabu. Suspek akan dibawakan ke balai polis setempat untuk melanjutkan siasatan berikut. Sekian, terima kasih. Benar berita apa ni? Apa? Haziq masuk penjara sebab mengguna barang yang terlarang. Tak patut. Apa dia pakai ni? Syabu. Tak patut. Dah. Post lah biar lebih ni. Pop. Okey, dah post. Okay, settle. Haziq, kamu dah boleh keluar. Terima kasih tuan. Cik. Allah. Zul. Keranamu aku begini, semua rahsia engkau telah ku tahu. Kau bukan seorang
Awal bermula kita percintaan, hingga berakhir dengan kesedihan. Ku merasakan ada yang tak kena, kini ku tahu kebenarannya. Sudah ku pasti tak akan bahagia. Sudah ku pasti tak akan bersamanya. Sudah ku pastikan kau akan bahagia bersama dia. Sudah ku pastikan.